Perasan tak Nike dia menggunakan slogan Just Do It, tapi sebenarnya itu adalah slogan yang beracun sebenarnya. Kalau anda tak faham realiti lah di sebalik Just Do It tu apa maksud dia. Ramai tak faham sebenarnya Just Do It tu bukan sekadar buat tapi tak ada plan. Faham tak? Kita buat tapi benda tu tak mendatangkan hasil pun dekat kita. So tak perlu pun buat tapi tak faham apa kita buat apa. First kali kena faham lah apa strategi kita tu, dia akan bagi return of investment, dia bagi apa dekat kita. Itu lebih baiklah mengkaji dulu. Ataupun redah dulu baru mengkaji, sebab kalau tak ada action langsung, kita dah plan dalam kepala ni banyak benda tapi kita tak buat, memang dia tak akan bagi kita jalan. Kita kena buat dulu baru nampak jalan. Sebab tu ada pepatah katakan ilham dari langit. Itulah maksud dia. Kita kena usaha dulu baru dapat ilham. Kalau tak ada action, memang tak ada ilham langsung tau. Kalau ikutkan, saya mengalami lah benda tu. Saya kena buat baru saya dapat. So saya dah hilang ke overthinking sangat. Saya buat je. Sampailah dah sampai ke level tu baru saya fikir. Cara tu lagi elok dan ada progress tau. Cuma masalah sekarang ramai yang just do it menggunakan slogan Nike tu terlalu ekstrim, sampai kan move please jatuh depress. Itu tak bagus lah kan. Nike ni dia syarikat yang berbila, dia menjual motivasi supaya kita membeli barang dia tu ada motivasi kan, macam beli kasut dapat motivasi kononnya. Tapi motivasi tu dia akan basi lah, memang dia akan basi. Kita perlukan disiplin. Macam saya tulis dekat sini, kalau just do it tanpa ilmu, memang dia akan membawa diri insiden lah. Kita kalau buat tanpa ilmu, memang kita akan jatuh longkang saja. Ceritanya memang macam tu. Tanpa ilmu, tak ada guidance, memang jatuh longkang. So apa yang kita buat? Kita kena tulis dulu idea dalam phone, apa yang ada dalam tu. Kemudian kita execute. Buat macam mana saya nak cakap, saya ringkaskan macam ni lah. Apa yang kita nak buat, kita tulis. Dan jangan tak buat. Apa yang tulis tu kita cuba buat. Slow lah. Kita buat 1% setiap hari. InsyaAllah memang ada proses lah, daripada tak ada apa langsung. Tapi sebenarnya penat tak hidup dalam planning tapi tak buat planning tu? Penat lah hidup macam tu. Saya memang alami dalam benda tu. Saya nasihatkan supaya anda kena buat sampai ada progress. Walaupun sikit, walaupun 1%, walaupun 0.00001%, buatlah hari-hari. Cara tu lebih baik lah. Sebab apa? Sebab kalau kita duduk planning terlalu lama, akaun bank kita masih sama dan tak ada perubahan langsung. Kita senang kata, kita kena buat sampai bank kita tu punya angka dah berubah dah. Jangan duduk plan tapi kita punya bank masih sama. Masalah lah. Dan sebenarnya tak ada masa sesuai pun. Masa yang sesuai tak wujud. Sebenarnya masa yang sesuai adalah sekarang. Kita tak boleh buat tunggu masa yang sesuai. Benda tu memang makan masa lah. Sedang tak sedang, kita dah umur 60 tak buat apa langsung. Tu ramai yang tersidai. Impian semua tersidai, semua tak ada hasil lah. Sebab tak execute. Saya dah gaji macam mana James Clear bina sistem dan macam mana Ray Hoffman lancarkan LinkedIn walaupun produk tu tak siap. Kunci dia bukan just do it secara melulu sebenarnya. Kunci dia adalah execution logic. Buang sampah dalam kepala ni, fokus pada tindakan yang bagi result. Fokus dekat situ. Kenapa kita nak buang masa tempat yang tak ada hasil? Kita memang membuang masa. Kita nak cepat dalam bisnes atau apa-apa, memang kena cepat untuk dapatkan result. So dekat sini, pada pendapat anda lah, baik kita mula terus baru rancang atau rancang banyak-banyak tapi tak buat. Mana lebih baik? Tulis di ruangan komen.